Assalamualaikum. So video ni aku akan tunjuk cara-cara nak tegakkan whiteboard lah. Macam kat orang kata thumbnail kau tengok video aku tunjuk before dan after lah. So macam whiteboard ni sebelum aku buat lah. So macam sekarang kau tengok dah tegak ni bang. Whiteboard abang ni ebel kita ni dah tegak ni. So yang ni by the way aku baru je cabut. Aku punya ni plastik ni penutup spray. So kalau baru cabut dia tak, orang kata tak ke belakang sangat, tapi 2-3 jam nanti dia akan ke belakang lah. So aku tak nak benda tu. Aku nak adalah satu cara, iaitu kalau kau tak nak pakai penutup ni, kau nak nampak tegak macam tu. So bila pakai penutup tu, bila kau ambil video dari belakang, tak apa nak ngam lah, ada penutup kat situ. So yang ni kata kepak yang aku dah buat lah, nampak tegak kan. So yang ni aku tak lapik apa-apa lah. Nampak tak? Aku tak lapik apa-apa. So dia punya cara macam ni, kau kena pakai hot gun lah. Aku dah cakap tu pakai hot gun. So video ni agak panjang sikit lah, macam gitu lah kira-kira. So aku cakap lah cara ni. Dia memang pakai hot gun, tapi dia ada cara dah. Dia ada SOP dia. Dia ada part yang kau boleh bakar, ada part yang tak boleh bakar. So sekejap lagi aku cakap lah. So apa-apa pun kau layan video Tashlab, aku nak buat aku punya whiteboard ni. So barang-barang yang kau perlukan ialah penutup ni, penutup spray lah. So mula-mula sekali kau kena letak sini. Lepas kau kena bakar lah. So nak bakar tu sekejap lagi kau tengok lah video Tashlab. Kalau kau tak faham, sekejap lagi aku cakap lah last video kalau dah siap. So yang mana minat tu, korang boleh tekan link kat description berkenaan dengan hot gun lah. So bukan tak boleh nak layu pakai api. Boleh nak layu pakai api, tapi dia kena ada cara dia. Dia bukan main kata layu je tak boleh. Dia ada SOP dia. So kalau kau pandai main api tak ada masalah. Tapi macam aku cakap tu kan, aku kalau main api ni aku tak nak pandai macam tu. So sebab dia tak boleh nak tak lama sangat, tak boleh nak letak slow sangat. Sama juga macam hot gun. Hot gun tak boleh letak lama sangat, tak boleh letak slow sangat. Tapi kalau api ni kalau letak sekejap pun, lambat sikit dia dah hangus kat situ. So tak apa ngam lah. So apa pun layan video Tashlab. Okay, so macam sekarang lah result dia lepas aku dah layu api lah. Bukan layu api, pakai hot gun lah. So macam gini lah result dia. Nak kata lawa tu tak, tapi boleh lah result ni, nampak tak? Yang paling penting tak ada lapik penutup botol lah, nampak tak? So ni lah kata nak jadikan whiteboard local nampak macam oriah, nampak ke depan lah. So yang mana peminat tu boleh beli kat Backgone aku. Boleh pergi kepada TikTok shop aku lah, hot gun tu. So dalam video Tashlab aku tak apa jelas sangat lah. Aku buat orang kata hot gun macam ni tau. Sebabkan aku rekod dua lah video Tashlab daripada angle yang berlainan. Tapi satu angle tu dia tak tahu, dia terpadam. Sebabkan memori full ke aku tak sure. So cara dia macam ni, kalau ada stiker kau janganlah layu bahagian depan. Kalau layu juga dia akan rosak stiker tu je. Tak ada rosak kau punya whiteboard ni. So make sure kalau nak buat tu jangan tapai stiker dulu. Layu dulu baru tapai stiker. Macam gitu kira-kira. So layu dekat bahagian tulang semua lah. Lepas tu letak penutup botol. Mula-mula tu lah letak penutup botol, lepas tu layu lah. Lepas tu kau punya ni plastik yang lembik kau ambil kan, kau hold lah. Kau nak setakat kau nak tegak macam mana. Lepas tu nak lepas bila bang? Lepas bila kau punya plastik ni dah sejuk lah. Ni dia dah sejuk. So bila sejuk nanti dia keras lah. Macam itulah kira-kiranya. So apa pun korang boleh like, subscribe dan komen lah untuk video-video next lah. So kalau kau tak faham, nanti aku buat video tutorial lagi sekali lah berkenaan dengan whiteboard ni. Macam itulah kira-kiranya. Nampak tak?